Duduk semua. Siap hari ni? Ya. Okey semua. Jadi sebelum kita mulakan kelas, kita akan buat yang ini. Jadi jom semua berdiri. Buat kelas. Jadi sudah jadi bulatan. Jadi jebakan kawan-kawan aku berikan aku. Kita akan pas, kita akan passing, kita akan ulurkan scroll kepada kawan-kawan. Jadi yang lain tu nyanyi lagu tersebut. Kan? Semua. Siapa yang mau mula? Kita ngomong. Bang siapa? Dari aku lah. Apa aku? Ini lah boleh ya. Dan kalau cikgu berhentikan musik, kamu kena bagi tahu sebelah ni sudah belajar apa? Itu berdasarkan kepada diri kita. InsyaAllah. Boleh ya? Kita akan belajar. Nah, boleh. Dua tangan. Ready? Slow. Pelan. Okey, ini. Lampu raya. Okey, kita sambung lagi. Kata kali ini bukan lampu raya. Kita sambung. Dan salam sejahtera mencari Ini apa ni? Kita berbicara ni. Ya, aku cerita siapa? Suasana di hari raya. Okey. Kita sambung lagi, bukan tu. Okey, kita sambung yang terakhir. Tentang silaturahmi kawan dan bersama. Ibadah jangan lupakan ketinggalan bersama kasih bersembah hati dan hati ayu kita lupakan diberkati. Okey. Kita sampaikan tadi ada ziarah ni dia bersama sanak saudara ni bersama keluarga dan keluarga. Dan sebenarnya pasal kata ganda. Jadi sebenarnya hari itu buka, kita buka. Apa yang kita bincangkan? Selamat tu. Apa tu? Ganda. Buat tengok kalau kawan-kawan dia. Kan itu juga kan? Kalau itu juga. Jadi kita akan bincang tentang kata ganda. Terima kasih dulu terima kasih. Baiklah, terima kasih tadi atas sesi interaksi. Sekarang ini juga akan terangkan kepada kamu berkaitan dengan kata ganda. Kamu sudah belajar sebelum ini semasa sekolah rendah. Mereka hari ini kita akan belajar tentang kata ganda. Jadi apa itu kata ganda? Jadi kamu jadi belajar tentang nanti. Jadi yang pertama, selepas kita belajar nanti pada akhir pembelajaran, kamu akan dapat 3 perkara. Yang pertama, bila kamu dapat memahami apa itu kata ganda,
Yang kedua, kamu dapat mengenal pasti jenis kata ganda. Nanti saya akan terangkan ada 3 jenis kata ganda. Yang seterusnya kamu dapat menggunakan kata ganda dalam ayat dengan cara yang tengok yang pertama dulu. Apa itu kata ganda? Jadi kata ganda, ganda itu maksudnya berulang. Jadi, kata ganda merujuk kepada proses pengulangan sebahagian ataupun keseluruhan perkataan. Okey, contoh meja kita boleh gandakan dia jadi meja-meja. Ataupun contoh kipas. Kipas-kipas. Okey. Kalau kita gandakan secara penuh boleh kipas-kipas atau kita gandakan separuh ke kipas. Okey. Kita tidak gandakan dia secara penuh. Contoh laba-laba. Dia boleh jadi laba-laba ataupun lelapa. Okey. Itu berkaitan dengan kata ganda. Jadi apa itu kata ganda? Kata ganda adalah perkataan yang mengalami proses pengulangan. Contohnya buku-buku ini penuh. Kalau dia kata ganda penuh beribuhan, dia dibuat berkejar-kejaran. Berarti anak buah. Okey, anak buah itu kata ganda. Okey, daripada kata ganda dan juga ini jenis kata ganda. Kata ganda ada 3 jenis. Kata ganda yang pertama iaitu kata ganda penuh, kita gandakan secara penuh. Yang kedua, kata ganda yang mengalami pertumbuhan sama ada di awal ataupun di akhir. Dan yang ketiga adalah kata ganda majmuk, iaitu kata ganda yang mengalami pemajmukan. Pemajmukan maksudnya kita tambah satu perkataan yang lain. Okey. Ini kata ganda penuh. Kata ganda penuh kita gandakan secara keseluruhan kata dasar. Contoh kata dasar rumah-rumah, rumah. Kita gandakan penuh. Contoh laut-laut, kanak-kanak. Ya? Okey. Bolehkah cikgu minta satu orang, cikgu mau baris? Cuba bagi tahu cikgu satu kata ganda penuh. Apa dia? Murid-murid bagi tu bukan contoh. Siapa dia? Cikgu mau jana. Jana bagi lagi satu kata ganda penuh. Mata-mata. Mata-mata dia akan membawa maksud dia ada banyak mata ataupun dia adalah pengintip ataupun dia adalah tengok seterusnya pula kata ganda bertumbuhan adalah kata ganda yang mengalami pengembangan dan kata ganda tersebut menerima tumbuhan sama ada tumbuhan awalan ada akhiran ini namanya habitat ini tumbuhan awalan dan ini juga contoh kata dasar yang lari kedua berlari-larian. Maksud kata ganda berlari-lari atau terseduh-sedah. Terseduh-sedah ni adalah kata ganda yang dia berirama. Okey? Boleh tak siapa yang berela bagi tahu satu kata ganda berirama? Ambil. Bermati-mati. Bagi tu bukan tu. Ini kita panggil tumbuhan apitan. Sebab apa? Dia ada di awal dan juga akhiran. Kita panggil dia apitan. Faham? Kita pergi kepada yang terakhir, kata ganda majmuk. Kata ganda majmuk. Contoh, kata ganda yang dia mengalami perubahan, jadi maknanya tidak berubah. Contoh ya, anak buah. Kalau kita gandakan dia akan jadi anak buah. Dia ada penggandaan. Kalau contoh kipas angin, kalau ada banyak kipas angin, dia akan jadi kipas angin. Kenapa kita gandakan depan saja? Contoh anak buah. Anak buah ni kamu tahu kan? Anak buah maksudnya mama, adik kamu, kakak kamu ada anak. Maksud anak itu adalah anak buah kamu. Jadi kalau contohnya lah anak buah kamu ada berapa? Ada 5 orang. Jadi yang ramai itu anak kan buah yang ramai? Anak. Sebab tu kenapa kita gandakan anak-anak. Kipas ni mana banyak? Kipas kan angin yang banyak? Kipas. Kita katakan kipas. Sama juga dengan meja bulat. Kalau meja bulat ada banyak meja bulat. Yang banyaknya meja yang banyak, bukan bulat yang banyak. Jadi kita gandakan dia jadi meja bulat. Ya. Contoh kita tengok latihan tengok yang pertama.
Daripada kumpulan di sana, cuba satu orang bagi tahu cikgu. Kumpulan kedua yang di belakang, kumpulan tiga bagi tahu cikgu. Apa jawapan? Ada nombor. Siapa yang suka? Siapa suka? Kita tengok. Ibu membeli buku-buku dah buku-buku kuat. Buku dah buku-buku kuat. Buku-buku kuat. Betul. Buku-buku di pasar, di kedai. Buku ini kata ganda penuh kah? Kata ganda perlindungan atau kata ganda mana? Kata ganda penuh. Seterusnya yang belakang. Coba cuba. Adik berlari-lari atau lari-lari di taman berbeda? Berlari. Berlari. Lari. Jadi ini kata ganda apa ni? Kata ganda awalan bukan? Kata ganda berapitan. Bukan berapitan. Kata ganda berimbuhan. Ini kata ganda berimbuhan. Ingat kata ganda ada 3 ganda. Kata ganda penuh, kata ganda berimbuhan dan kata ganda majmur. Kita tengok yang ketiga pula. Ahmad ialah anak buah atau anak-anak buah kepada Pak Mani. Anak buah. Ahmad ialah anak-anak buah ke anak buah? Anak buah. Satu budak anak kan 2 anak? Satu anak sebab Ahmad satu orang budak. Lain dah boleh. Ahmad, Ali dan Abu ialah anak anak buah. Jadi kepada Abu sedikit. Jadi ibu ulang semula ya kelasnya. Hari ini kita belajar berkaitan jenis kata ganda. Kata ganda yang pertama kata ganda penuh, kata ganda kedua kata ganda berimbuhan. Yang ketiga adalah kata ganda. Kemudian kata ganda ini adalah mengikut konteks jadi ayat yang kita gunakan. Faham betul? Jadi semoga ilmu ini akan. Baiklah, seterusnya kita akan buat aktiviti permainan. Pernah main tadi? Tangga. Jadi ular dan tangga bersih kata ganda. Saya akan bagi satu kumpulan. Okay. Jadi satu kumpulan tu ada 7 orang. Satu orang akan jadi pengajar. Bolehkah satu orang boleh kumpulan di sini? Di belakang untuk jadi pengajar. Satu orang dia pengajar. Saya akan tentang set dia dulu. Saya letakkan dahulu. Cuba keluarkan dulu barang di belakangnya. Wih. Keluarkan dulu barang di dalam. Apa pengajar tolong pegang. Kamu jadi pengajar boleh. Oke, pengajar kumpul semua barang. Bagi dia pengajar dulu. Semua barang apa dengan pengajar? Pengajar. Letakkan kad ini di tengah. Dah. Letakkan di tengah-tengah. Setelah itu, okay. Pengajar perlu ambil kad soalan. Ini kad soalan. Kad soalan. Letakkan dia berhampiran dengan pengajar. Pastikan kad soalan, semua kad soalan kata ganda tu berada di atas, soalan tu berada di bawah. Kemudian letak berhampiran di kamu. Kamu sahaja yang boleh pegang kad soalan tersebut. Pengajar sahaja yang boleh pegang kad soalan tersebut. Sudah enggak? Okay, kamu sudah boleh pegang. Ya, betul. Bagus. Ya. Sini. Okey. Ini dalam kumpulan yang akan bertanding. Ambil kamu punya buah. Dan pilih satu warna. Jadi kamu, kita akan guna 3 sahaja. So kita mau cepat. Boleh? Yang di sana dengar ke tu? Ya, 3 guna 3 saja, 3 buah. Jadi pilih. Okey, dengar cikgu. Satu orang akan balik dadu. Ikutlah kalau kamu tukar-tukar juga. Kalau kita mau cepat habis, ada masa 20 minit untuk permainan ini. Siapa yang sampai dahulu di nombor 100, dia akan berdaya. Jadi, pengajar saja akan dapat tangan. Kumpulan mana yang akan habis dahulu. Ya? Dapat tak? Okey, sudah dapat di sana? Sini sudah sedia pengajar? Ya. Sudah pengajar? Sudah siap? Okey, jadi begini. Okey, dengar dulu.
Kalau kamu contoh, dia dapat kawasan tangga yang perlu naik ke atas, kamu dah boleh naik ke atas dulu. Kamu perlu jawab soalan warna hijau. Kalau kamu berjaya jawab soalan hijau, ada jawapan di dalam ni, barulah kamu boleh naik ke atas. Sama juga dengan ular. Kalau kamu dapat ular, kepala ular tu, kamu perlu jawab soalan ni. Kalau kamu tak berjaya, kamu kena turun. Tapi kalau kamu berjaya jawab, kamu tidak perlu turun. Kamu akan kekal di nombor, contoh, di nombor 87 ataupun 98. Kau sampai sudah kan? Ya. Tiba-tiba kamu dapat ular, kamu perlu jawab soalan ini. Kalau kamu jawab soalan berjaya jawab, kamu tidak perlu turun. Tapi kalau kamu tidak berjaya jawab, kamu akan turun. Hanya beri masa 5 saat untuk menjawab soalan. Keputusan pengadil adalah muktamad. Pengadil yang akan berkuasa dalam permainan ini. Tidak boleh menafikan. Kalau pengadil ada yang menafikan kamu punya keputusan, angkat tangan. Cikgu akan tulisan dan cikgu akan bilang. Okey? Sudah sedia semua? Jelas dengan permainannya? Ingat balik, kata ganda ada 3, kata ganda penuh, kata ganda beribuan dan kata ganda majmuk. Okey, sedia 20 minit. Kita akan bermain. Bermula sekarang. Selamat menikmati permainan kami. Oke. Nyatakan jenis kata ganda tersebut, buku-buku. Jenisnya, jenis kata ganda tuh. Buku-buku. Kata ganda pun juga. Apa connect? Soalannya? Bantal yang berisi kosong amat tebal. Bantal yang berisi kosong amat bantal yang berisi kosong amat lembut sekali. A daun, B kekabu, C bubola, D bebiru. B kekabu. Pilih jawapannya, nanti saya akan bagi penerangan. Ya. Apa, bola ke apa? Tak betul lah, jawapannya kekabu. Sorry, cukup salah. Okey, betul lah kekabu. Kekabu ni kapas. Soalnya kalau kita tidur dalam bola, dalam bantal tu dia ada kapas. Kapas. A mentah-mentah, B hidup-hidup, C sejuk-sejuk, D sedap-sedap. Salah. Dia sayur yang mentah-mentah. Namanya dia ular. Jadi kita akan pergi kepada latihan pengukuran. Jadi setiap kumpulan kita sudah letakkan satu papan tertulis dan juga kalau waktu kita cukup, kita cukup teori masuk. Juga akan bagi perkataan dan juga akan bagi kamu masa 1 minit untuk buat perkataan, buat ayat daripada perkataan untuk menunjukkan kamu faham tentang maksud perkataan. Jadi jangan tambah ibuan, jangan gandakan ataupun jangan ubah maksud. Jangan jadikan dia kata nama khas. Okey? Faham ke? Perkataan yang pertama. Setelah dia dalam kumpulan saja, satu orang menulis, satu orang bercakap, satu orang mungkin. Yang lain itu kita perkataan yang pertama, tolong cikgu buat ayat. Cuba ayat dia terpilih dari 7 mata perkataannya. Tulis di bagi masa 1 minit.
katanya berlari. Satu ni. Adalah jatuh semasa berlari-lari di taman pada minggu lalu yang menyebabkan 30 saat. Nah, terjatuh karena berlari-lari Okey. di taman yang menyebabkan Apa dia? Baca. Ali berlari-lari di taman dengan kawannya. Ini di bawah perkataan ni, tambah lagi. Ya. Ada lagi. Ali berlari-lari di taman permainan bersama rumahnya. Betul. Ali berlari di taman permainan bersama abang. Betul. Adik terjatuh kerana berlari di taman yang menyebabkan kakinya luka. Cuma yang tu sebelum yang tu tidak perlu ada. Okay, koma tu tidak perlu. Okay, good. Bagus. Sudah tambah Hafizul? Sudah tambah? Kawan-kawan. kawan-kawan saya adik. tetapi ada tetapinya. Tapi jadi gitu Pak. Kawan-kawan saya selalu mengajak Dah boleh tambahnya. Itu nama, itu kata nama. kawan Ya, sudah. Ya, kata gini. Ali memiliki kawan-kawan yang sungguh baik hati. Ali bukan memiliki itu dia punya. Sebabnya mempunyai kawan-kawan yang good, bagus. Mempunyai. Okey, Ikram. Ishak dan kawan-kawan bermain bersama di taman permainan. Dan tadi buat taman permainan. Okey, apa dia? Kawan-kawan saya selalu mengajak saya ke perpustakaan untuk baca buku bersama-sama. Okey? Betul. Alif dan kawan-kawan pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Boleh. Okey. Kali ini 10 perkataan. Buatkan buku perkataan ayat dengan menggunakan kata jam tangan. jam-jam tangan yang ada di jangan nanti dia akan kasih 10 kata perkataannya. Jam tangan. Itu dijual huruf kecil, murah di kedai pacik Zara Ahmad. Okey, bagus. Seterusnya, jam tangan yang ada di kedai itu sungguh cantik dan menarik. Betul. Bagus. Seterusnya, ayah mempunyai koleksi jam tangan yang sungguh mahal dan berkualiti. Koleksi ini sudah banyak, jadi koleksi ini kita buang. Koleksi itu banyak jadi kamu tak payah gandakan jam. Ayah mempunyai jam tangan yang sungguh mahal dan berkualiti. Koleksi itu sudah banyak, jadi tak payah. Okey, Hafizul, apa dia? Sini bawa sini Hafizul. Jangan terang sini. Bawa sini. Sini lah cepat. Sini. Apa itu? Okey, coba baca. Ibu saya melihat jam-jam tangan yang dijual dengan harga RM10. Okey, boleh? Ataupun melihat tu memilih jam-jam. So ada banyak kan? Baiklah. Baiklah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran ini. Baiklah. Sebelum situ, cikgu mau kamu keluarkan kad lampu isyarat di bawah meja masing-masing. Ada 3 lampu isyarat. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning. Jadi, cikgu mau tahu sama ada kamu faham, tidak faham ataupun kamu keliru dengan pembelajaran hari ini. Sekiranya kamu faham, angkatkan kad berwarna hijau. Sekiranya kamu keliru, bingung, warna kuning. Dan sekiranya kamu tidak faham langsung, cuba angkat kad berwarna merah. Boleh angkat dulu, cikgu tengok berapa orang yang faham tentang pembelajaran hari ini. Okey, kumpulan ini semua hijau, kumpulan ini semua hijau, kumpulan di belakang semua hijau. Okey, jadi semua faham pembelajaran hari ini. Okey, jadi sebagai penutup pada hari ini, cikgu mahu 2 orang daripada kumpulan cuba tulis apa yang kamu faham daripada pembelajaran hari ini dalam
dalam dalam buat tersebut. Boleh? Tulis apa yang kamu faham daripada pelajaran, tapi perlu guna kata ganda. Contoh, ini ayat cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu, saya faham pembelajaran hari ini. Guna kata ganda untuk apa yang kamu belajar pada hari ini. Boleh? Boleh. Okey, buat 2 ayat. 2 orang lah dalam tu, mewakili dan belajar kamu. Kamu dah lah tulis apa saja. Saya sangat faham apa-apa yang telah cikgu ada hari ini. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu Ruby. Iya, siapa nama cikgu? Cikgu Ruby. Terima kasih. Okey.